Nabi SAW ketika dihalau, diseksa di Mekah, Nabi diterima oleh orang Ansar di Madinah kan. Nanti lepas Nabi menang, Nabi dapat tawanan harta di Hunain tu sejauh mata memandang. Tawaran harta di Hunain. Kita panggil tawanan harta. Panggil apa? Harta perampasan perang. Harta Ghazwah tu Ghazwah tu. Nabi simpan lama sebab Nabi tak nak ambil harta tu. Nabi nak pulangkan kepada orang Bani Thaqif ni, orang-orang Taif. Perang Hunain maksudnya perang yang berlaku selepas Fatul Mekah. Oh, so dia sebelum Uhud. No. Selepas. Oh, sebelum Fatul Mekah last kali. One of the last. Okay. Itu perang dengan siapa? Dengan Bani Thaqif, daripada orang-orang Taif. Oh, ada Saya pernah dengar perang Hunain tapi tak pernah spesifik. So, wa yawma Hunainin a'jab ayat Quran kan. Betul. Tapi kisah dia perang dengan bila ramai, overconfident, tiba-tiba kena ambush, counter attack. Kemudian ada sebahagian sahabat-sahabat yang setia mempertahankan Nabi SAW. Panjang kisah tu, tapi salah satu episod penting tu adalah Nabi mendapat tawanan harta perang yang sangat banyak sejauh mata memandang daripada orang-orang Taif ni. Okay. Ratusan ribu kambing, ratusan ribu unta, emas, perak, segala macam ni. Sehingga kemudian selepas dah tamat tempoh Nabi bagi untuk mereka consider terima Islam, Nabi akan pulangkan harta ni, tapi mereka tak terima. So Nabi mula mengagihkan harta ni. So bila Nabi mengagihkan, kalau fikir seniority dan fikir orang yang paling deserve lah, paling layak untuk terima harta rampasan perang ni, tentulah orang-orang Ansar yang dulu waktu mereka pun miskin, mereka terima Nabi dan support Nabi kan. Tapi Nabi ambil harta-harta ni, Nabi bagi dekat Abu Sufyan 100 ekor unta. Abu Sufyan kata, untuk anakku Rasulullah, Nabi bagi lagi 100 ekor unta. Oh, untuk anakku yang seorang lagi, Nabi bagi lagi 100 ekor unta. Kemudian datang Safwan, baru masuk Islam sehari dua, Nabi bagi 100 ekor unta. Orang-orang Quraisy Mekah ni yang dulu perangi Nabi, yang sakiti Nabi ni, yang orang Ansar selamatkan Nabi daripada perbuatan mereka ni, orang Ansar mula bercakap-cakap lah. Dia kata, oh, Rasulullah dah jumpa balik dah kaum dia. Dia bagi semua harta ni dekat orang Mekah, dia tak bagi kat kita. So bila cakap-cakap ni mula tersebar, ada seorang ketua golongan Ansar ni, nama dia sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, kita ada satu masalah. Orang Ansar bercakap-cakap tentang kau bagi harta ni semua kepada orang-orang kau, dan mereka tak dihargai lah, rasa tak dihargai. Contohlah, saya bagi contoh, kita bina syarikat ni daripada startup dulu, tak ada apa ni. Selepas 10 tahun dah dapat capai 1 billion, contohlah unicorn. Orang yang masuk last dapat bonus paling banyak. Kita yang duduk zaman kipas terbunyi kek tu, yang tidur dekat office tu, tak dapat apa-apa. Rasa fair? Tak fair. So Nabi kata, wahai Sa'ad, kau sendiri macam mana? Sebab Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu datang bagi tahu kaum Ansar ni sedang bercakap-cakap belakang ni tentang Nabi ni. Kenapa saya suka kisah ni? Sebab ni menunjukkan kisah macam mana Nabi SAW sebagai seorang pemimpin menguruskan situasi yang sangat sukar. So Nabi kata, okey Sa'ad, kau sendiri macam mana? Sa'ad kata, aku sebahagian daripada kaum aku. Maksudnya apa? Dia pun rasa tak happy ni, kenapa Nabi bagi harta-harta ni semua dekat orang-orang yang baru masuk Islam. Dia orang musuh kita dulu kot. Dan belum tentu orang masuk Islam ikhlas kan. Dan kau bagi dia 100 ekor unta. 1 ekor unta tu macam literally 100 buah kereta lah. Nabi kata, okey Sa'ad, kumpulkan semua orang Ansar, jangan bagi orang luar siapa-siapa pun masuk. Aku nak ada sesi khas dengan orang Ansar saja. Seorang Ansar semua berkumpul, muka masam, muka macam bitter kan, rasa tak. Kita go through Badar, kita go through Uhud, kita go through Khandaq, kita pergi Tabuk, kita buat semua ni tanpa sikit pun imbalan, balasan. Pada ketika kita dapat harta yang melimpah-limpah paling banyak ni, Nabi bagi dekat orang-orang yang baru masuk Islam, tak bagi satu apa pun dekat kita. So Nabi tanya, aku dengar kamu ada cakap-cakap. Apa yang kamu cakap-cakap? Orang Ansar kata,
Tak ada apa ya Rasulullah, semua okey. Macam kita lah. Bila tanya, tak ada, semua okey. Cakap belakang je. So Nabi kata, bukankah aku datang ketika kamu semua dalam kesesatan dan aku berikan kamu petunjuk? Para sahabat Ansar kata, benar, Allah dan Rasulnya benar. Bukankah aku datang dalam keadaan kamu berkecamuk, miskin, dan dengan aku datang tu kamu menjadi lebih baik, hartanya, bisnesnya lebih aman dan sebagainya. Allah dan Rasulnya benar, mereka kata. Mereka sebut tu tapi mereka sebenarnya tak, mereka rasa tak boleh nak digest, tak boleh nak hadam. Kemudian Nabi sebut, bukankah kamu dulu berpecah belah, berperang tak sudah? Aku datang dan kamu bersatu padu. Aus dan Khazraj bersatu padu. Allah dan Rasul benar. So Nabi SAW tanya, jawablah balik aku. Para sahabat kata, jawab balik. Jawab apa? Jawablah balik kepada aku. Para sahabat tak dapat tangkap apa benda Nabi kata ni. Nabi kata, kamu boleh kata Quraisy dulu menyakiti engkau, menghalau engkau, kami yang terima engkau. Nabi baca exactly apa yang mereka fikir. Kau dalam keadaan miskin, tak ada orang nak bagi bantuan perlindungan, kami yang berikan kau tempat tinggal dan melindungi kau daripada ancaman. Kamu boleh sebut demikian. Dan kamu dalam keadaan tidak ada pengikut dan terbiar, diserang dan dikejar untuk dibunuh. Kami yang memberikan kamu sokongan dan setia bersama dengan kamu. Kamu boleh sebut semua. Dan kalau kamu sebut, nescaya apa yang kamu sebut itu benar, Nabi kata. Maksudnya apa yang Ansar duk rasa ni, Nabi kata betul apa yang kamu rasa tu, dan kalau kamu sebut tu, kamu benar. Dan Nabi sebut satu wording ni lah. Wording ni yang paling susah nak sebut ni. Nabi kata, wahai Ansar, mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam. Dan aku bagi unta, kambing, untuk mereka dikuatkan hati mereka berpegang dengan Islam. Memang sahabat-sahabat yang masuk Islam lewat ni, Quraisy ni, hati mereka mula jinak untuk betul-betul ikut Nabi tu sebab Nabi bagi harta tu. Tapi Nabi kata, kamu Ansar, aku yakin dengan keimanan kamu. Maksudnya aku tak perlu bagi kau apa-apa. Keimanan kamu mantap. Aku percaya dengan keimanan kamu. Wahai Ansar, tidakkah kamu gembira? Mereka pulang dengan unta dan kambing dan kamu akan pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nampak unta, kambing, harta tu. Sebab mereka mula kata, maksudnya Nabi tak balik dah ke Madinah apa ni, Nabi akan settle down kat Mekah lah. Dah balik Mekah, tanah kelahiran Nabi SAW. Nabi kata, kamu tak gembira ke mereka balik dengan unta dan kambing? Kamu akan balik dengan Rasulullah SAW. Nabi kata, kalau tak kerana aku hijrah, aku ni tentu daripada kalangan orang Ansar. Kalau orang Ansar ambil satu jalan dan seluruh manusia ambil satu jalan, aku akan pilih jalan orang Ansar. Nabi sebut semua kebaikan-kebaikan Ansar. Nabi doakan mereka dan Nabi kata, ya Allah, rahmatilah, berkatilah orang Ansar. Dan semua sahabat tadi tu menangis sampai basah janggut mereka. Dan mereka kata, kami redha ya Rasulullah, kami redha, kami pulang dengan Rasulullah SAW. So Nabi lahir di Mekah, Nabi menang Mekah, Nabi tawan balik Mekah. Tapi Nabi tak tinggal di Mekah, Nabi balik semula ke Madinah dan Nabi wafat di Madinah. Nabi dimakamkan di Madinah. Walaupun Nabi lahirnya di Mekah kerana kesetiaan Nabi kepada orang-orang Ansar. So itu antara episod yang kalau saya baca dan saya renungkan, oh my God, emotional intelligence Nabi ni. But still, kalau saya cuba fikir, still susah nak close diorang sebenarnya. Susah nak? Close. Nak yakinkan diorang. Bukan Nabi SAW. Kalau saya di sempat tu, saya cakap, adakah cukup strong argument? Sebab yelah, mungkin sebab saya pun tak yakin diri sendiri kan. So kita nak kita tak valid je. Sebab kalau sahabat merasakan ia sukar, kita generasi yang lebih jauh kemaruk kebendaan, yang kita ukur semuanya itu dengan kebendaan. Bahkan ramai orang hari ni ukur perkahwinan, dia bahagia tak bahagia itu pun dengan kebendaan, bukan dengan kesetiaan, cinta dan pengorbanan, dengan material. So lagi jauh dalam kita mabuk dengan kebendaan, lagi susah sebenarnya kita nak appreciate.
Bahawa keberadaan Nabi SAW, kepercayaan Nabi SAW tu mengatasi apa saja harta benda. So mereka ni dah lalu dah semua babak yang paling susah dengan Nabi SAW. Apa yang membuatkan Madinah menerima kedatangan Nabi SAW dengan hati yang terbuka di kala mana diorang nampak dengan mata kepala diorang sendiri, orang Mekah memang tak suka dan tolak Nabi. Diorang actually tak pernah jumpa pun Nabi SAW, tapi nampak Nabi SAW, nampak Abu Bakar dulu datang kan. Diorang nyanyi Tolak Badrun Alaina, salah orang. Tapi tak, apa report-report awal yang diorang dengar sampai kan diorang react macam tu sekali?